Isu pekebun kecil ni, pekebun ni bukan minta geran tanah sebenarnya. Mereka minta pajakan tanah. Sekiranya kerajaan dapat bagi pajakan tanah untuk mereka tempoh 20 tahun ni, mereka boleh teruskan pertanian di tanah itu. Sekiranya lepas 20 tahun tu, petani itu boleh renew balik ataupun anak-anak mereka boleh teruskan ataupun diberi kepada petani lain supaya rantai pertanian tu diteruskan. So ini adalah antara intipati yang kita tengahkan dalam sidang media, because kita rasa makanan adalah sangat penting dan kita perlu menjamin pengeluaran makanan negara kita kerana negara kita kaya dengan pertanian, kawasan tanah. Tetapi tanah-tanah ini telah digunakan untuk pembinaan dan juga dijual kepada syarikat-syarikat besar, menyebabkan ramai petani-petani ini menghadapi pengusiran. Di sekitar air Perak ni dan juga di Dun Air Kuning, Parlimen Tapah, kita telah mengendalikan lebih 25 kawasan yang menghadapi pengusiran. Dan mereka adalah, kalau kita pergi Kuala Bikam, kawasan nak pergi Sungai tu, kita akan nampak di tepi jalan orang jual buah-buahan. Itu semua daripada Kuala Bikam lah. Dan kita mendapati petani Kuala Bikam ni telah lama berada di sini, telah mengusahakan bertahun-tahun. Ada yang pernah ada TUL. TUL tu lesen sementara. Dan juga ada yang pernah buat permohonan tanah. Ada yang kebanyakan mereka menghadiri temuduga penempatan semula petani-petani, ada yang telah membayar premium dan sebagainya. Dan setiap kali pilihan raya mereka dijanjikan dengan tanah. Dan seperti kita tahu, Pakatan Harapan sebelum ni telah janjikan, Ngah Komeng kata kita akan beri geran tanah 999. Tetapi lepas menang, masih sekarang pun, lepas Pakatan mengambil alih dalam tempoh 2 tahun ni, masih ada pengusiran di negeri Perak.